suami dan isteri, kewangan ni dia boleh sama ada membina atau membunuh. Ya. Tapi pilihan tu terletak atas kita. Okey. I ajak dia kahwin, tapi at that time I faham dia tengah ada bisnes yang tengah merudum. Okey. Tapi pada waktu yang sama, sebab cinta itu buta, tak tengok duit, kita cakap oh handsome-nya, okey lah kahwin. Tapi ketika waktu fasa kahwin tu, terus berkeluarga dekat situ, kita terlepas pandang satu langkah. Iaitu sebelum kahwin sepatutnya kita berbincang tentang situasi kewangan dia dan saya. So bila dah membesarkan anak-anak kan, dia dunia I tu dia jalan dengan terlalu laju. Okey. Kahwin. Lepas tu baru nak adapt dengan kahwin. Nak jadi adapt seorang ibu. Dengan nak adapt seorang suami yang tengah bankrupt. It's just too much untuk I pada waktu tu. Okay. Jadi disebabkan asbab kebankrapan my husband, pada ketika itu I ingat itu benda paling teruk yang berlaku dalam hidup kita orang. Sebenarnya hari ni, itulah perjuangan kami hari ni. Untuk menyebarkan kepada pasangan, suami dan isteri, kewangan ni dia boleh sama ada membina atau membunuh. Ya. Tapi pilihan tu terletak atas kita. So, sebab itulah macam mana I boleh sampai hari ni, dia memang bukan pilihan. Dia memang I rasa perancangan Allah yang sangat baik, lagi luar biasa, perancangan Allah yang lebih baik daripada perancangan I yang kerja corporate tu. Sebab tu daripada banking 2015 I berhenti kerja bank OCBC Premier Banking. Tapi ilmu di OCBC Premier Banking tu mengajar I apa kebaikan dan keburukan setiap produk, apa perancangan orang high net worth kan, premier banking kan, macam mana nak grow our wealth. Sebab orang kata orang kaya je kena merancang. Tak sebenarnya, dia semua kena merancang. So sampailah hari ni seorang guru.